Assalamualaikum. So, nama saya Haris Irfan bin Muhammad Azrul Hanif dan saya sekarang berumur 19 tahun. Terdedah dengan BE ni sejak daripada umur saya Form 4, di mana masa saya duduk di asrama dulu, saya duduk di Madrasah Trolak. Dia sakit, rasa nak sakit ataupun ada demam apa, memang mak saya suruh amalkan guna spirulina, Shirutol, Bius semua tu. Dan kadang-kadang kalau saya bersukan pun mak saya suruh pakai Aurora Pen semua tu. Banyak ubahlah gaya hidup saya. Saya suruh dia amalkan, try makan satu sachet Shirutol semua. So bila diorang makan sikit-sikit, baru diorang rasa lain daripada sebelum ni. Dah cukup 18 tahun untuk masuk register BE. Saya try ikut-ikut mak saya masuk event, dan semasa saya dapat didedahkan dengan event-event pasal BE ni, baru saya dapat apply dan saya try untuk dedahkan surrounding saya, seperti saya menggunakan social media macam TikTok, Instagram. Saya buat akaun BE slow-slow, saya share pasal kebaikan-kebaikan guna Shirutol, spirulina semua ni. Dan bila saya dah dapat engagement, baru saya rasa happy lah. Daripada situ saya boleh tengok dapat side income yang lebih bagus. Waktu terganggu tu tak, sebab saya memang ada jadual yang fix. So maksudnya bila saya rasa saya ada assignment kena buat minggu ni, saya siapkan assignment dulu. So bila saya dah rasa assignment tu dah siap, saya boleh still post tentang BE dalam meeting ataupun buat live macam tu. Sebab saya study jauh dekat Sungai Petani. Bila ada sekali tu mak saya datang buat event BE kat Sungai Petani, saya ikut juga masa weekend tu. Social media dia boleh influencekan ramai budak-budak, sebab budak-budak ramai sekarang tengok TikTok semua. So bila budak-budak macam daripada tak tahu BE, diorang tahu. Di situ diorang akan tengok live, post-posting, dan diorang akan tengok juga testimoni, macam kalau ada customer-customer yang daripada sakit, yang lumpuh. Bila diorang tengok daripada situ jadi boleh jalan, diorang akan try promotekan dekat family diorang semua macam tu. Saranan saya, busy semacam mana pun, kalau nak memperluaskan lagi income tu, kita kena buat side hustle lah. Seperti contoh kita buat BE ni sebagai side income kita untuk teruskan hidup kita dengan lebih selesa.